saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, jaga 3 benda. Pertama ialah, bila kita ni terlibat dengan perselisihan, perbezaan pandangan ataupun pendapat, nombor 1, memang jangan ta'assub. Jangan ta'assub. Terutama jangan ta'assub kepada tokoh-tokoh tertentu. Jangan ta'assub kepada guru-guru tertentu. Jangan ta'assub kepada individu tertentu. Lebih-lebih lagi, jangan ta'assub kepada diri kita sendiri. Dari sudut umum, orang-orang alim, kita sanjung kealiman mereka, kita ambil berkah, kita ambil ilmu-ilmu daripada mereka, tu tak nafi. Tapi sekiranya kita ta'assub, sekiranya satu masa bila sebut manusia, kita mungkin tak sunyi dan sepi daripada tergelincir ataupun tersilap. Sekiranya kita meletakkan ketaksuban duk di depan, aku taksub pada guru ni, aku taksub pada individu ni, sampai masa walaupun dia baik, waktu dia tersilap dan tersalah tu, kalau kita taksub, kita akan backup, kita akan pertahankan kesilapan dia. Taksub punya pasal.